Memang you rasa dia ni tak jalan. Minyak nombor satu saya cakap minyak. Minyak lah. Minyak memang lebih lah. Lebih. Sebab saya kalau turun Kuala Lumpur balik dan minyak dah terturun. Tapi ini dia punya pick up memang ada. You tak percaya, you start tengok, you jalan kereta ni. Tu. Dia ada pakai. Oh, you pakai adapter jugalah. Adapter, mesti pakai adapter lah. Okay, sebab saya ada kamera. Dia ada kamera, dashcam. 207,000 mileage dia. Ini kereta sudah 23 tahun lah. 2002, 23 tahun lah. Kau tengok pick up dia. Kau tengok pick up dia. Dia punya pick up tu rasa. You boleh rasa tak? Saya tekan you boleh rasa. 22 tahun punya kereta. Kau nampak? Lepas pakai Voltec you rasa macam ni lah. Itulah. Nampak? Saya bawa kereta lama lah. Saya dapat lesen 1968 lah. Saya sekarang umur 78 tau. You tengok. Okey, kena naik bukit. Kalau tak sebelum ni pick up tak dia kurang. ada, kurang. Ini pick up dia kurang. Saya naik bukit lah. Kau tengok. Nampak tak? Ada pick up dia lah. Kalau pick up, jimat minyak. Pick up dan jimat minyak lah. Yang itu yang punya function. Macam gearbox tu kan? Gearbox. Gearbox tu dia boleh read tepat lah. Dia boleh change, tukar tepat lah. Tukar tepat. Kalau tak sebelum ni kan ada macam gearbox tak berapa macam tak orang panggil slip lah. Slip gearbox kan. Enjin pun sunyi lah. Dia mungkin dia bantu sikit dia punya apa? Dia punya current, dia punya api lah. Nampak? Ini 22 tahun punya kereta tau. Bukan kereta baru. Betul. Tu saya cakap, you tanya saya, memang saya setuju lah. Kalau kereta lebih pada 200,000, belilah satu ini. Voltex lah. Voltex. Ini memang boleh. Kita tak test barang ni, tapi saya tengok orang comments, so I cubalah. Sebab kereta ni sebelum ni minyak memang berat. Sebab nombor satu dia berat. Kereta ni berat ni. Lepas tu 1.8. Okey. Lepas tu kalau boleh jimat okey lah. Saya suka kalau cuti ke apa, saya suka jalan jauh-jauh. Itu yang saya beli, saya cuba nasib saja. Tengok dia punya pick up. Dia nampak tak? Ini bukan kereta baru tau. Ini kereta 23 tahun. Saya test 2 kali ke JB. Okey. 2 kali you test memang dua memang. Dua macam tu punya mileage. 350 km. 350 lebih kurang RM30 saja. Sebab apa? Dia tak berhenti, you jalan. Betul. Kan? Tapi pick up speed saya 90-100. Sebab baru ni kan raya dia reduce 10 km. Jadi 110 jadi 100. Saya main 80-90-100. 80-90-100. Yang itulah.